Dalam buku Old Money New Money ini ada beberapa artikel berkenaan dengan geopolitik, khususnya tentang apa yang berlaku di Amerika apabila Trump dilantik menjadi presiden, dasar-dasarnya dan apakah kesan yang dirasai sekarang dan mungkin bakal kita rasai tak lama lagi. Jadi mengapa pula usahawan yang nak berniaga di Malaysia tiba-tiba nak kena baca pasal geopolitik yang berlaku di Amerika? Jadi ada 2-3 perkara penting. Yang pertamanya, Malaysia merupakan sebuah negara dagang. Jadi kalau ada halangan untuk kita menjual kepada pasaran yang terbesar di dunia iaitu Amerika, tentunya ia ada kesan kepada ekonomi kita, dan apabila ada kesan kepada ekonomi, tentunya ada kesan juga kepada produk yang kita tawarkan dalam pasaran-pasaran yang mungkin ada hubung kait dengan perkara ini. Tapi yang lebih penting, perkara nombor 2 ialah saya nak mengajar usahawan untuk berfikiran dengan lebih terbuka, untuk melihat pelbagai data, maklumat yang ada di luar sana dan cuba menyambung maklumat-maklumat data-data ini dan cuba nampak apakah sebenarnya gambaran yang kita boleh nampak, kita boleh gunakan sebagai panduan untuk kita menarajui perniagaan kita. Ini sebenarnya penting. Jadi sebab itulah sekarang dalam keadaan geopolitik yang berubah-ubah setiap hari ini, saya juga cuba melatih minda saya untuk menganalisa apa yang berlaku. Jadi saya tetapkan satu masalah, saya dengar pelbagai perbincangan tentang masalah berkenaan, kemudian saya cuba unjurkan apa yang bakal berlaku dan saya tengoklah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jika unjuran itu tepat, maknanya saya sudah jumpa satu formula bagaimana kita nak membaca pasaran ataupun membaca pelbagai perkara yang ada di dalam masyarakat. Ataupun jika unjuran saya itu salah, sekurang-kurangnya saya tahu, saya nak kena perbaiki lagi cara saya mengutip data, cara saya menganalisa dan cara saya membuat unjuran. Jadi sama ada unjuran kita betul atau tidak, kita belajar, kita menjadi usahawan yang lebih memandang ke hadapan dan mampu untuk membentuk gambaran berdasarkan pelbagai titik-titik yang berselerak yang ada dalam pasaran.